Satu kejadian ragut dilaporkan berlaku di kawasan Kok Lannas, Kelantan pada 22 Disember 2025, sekaligus menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk setempat. Berdasarkan maklumat awal yang diterima, kejadian tersebut dikatakan berlaku di sekitar kawasan awam, namun butiran lanjut masih belum diperoleh setakat ini. Sehingga kini, tiada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh pihak polis berhubung insiden berkenaan. Maklumat berkaitan identiti mangsa, suspek serta keadaan sebenar semasa kejadian masih belum dapat dipastikan dan sedang menunggu pengesahan lanjut daripada pihak berkuasa. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh mengganggu siasatan. Pihak berkuasa turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan menjaga keselamatan diri, terutama ketika berada di kawasan awam.